Pemain pertahanan negara iaitu Dion Kuls bakal menyertai kelab Jepun, Cerezo Osaka. Sebelum itu bantu kami dengan klik tombol suka dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Sebelum ini tular di media sosial bahawa pemain kebangsaan iaitu Dion Kuls yang beraksi bersama Buriram United bakal mengubah angin ke kelab Jepun. Berita tersebut bukan sahaja tular di Malaysia, malah turut menjadi berita sensasi di media Thailand. Difahamkan bahawa Dion Kuls masih berbaki setahun kontrak bersama Buriram United, namun berita penghijrahan Dion Kuls ke Jepun hangat diperkatakan media sejak beberapa minggu lalu. Berdasarkan catatan SNE Sports di laman X, Presiden Buriram United iaitu Newin Chipcho telah mengesahkan kebenaran khabar berita bahawa Dion Kuls telah mendapat tawaran daripada Cerezo Osaka. Beliau turut menyeru para penyokong agar terbuka hati untuk merelakan pemergian Dion Kuls ke Liga Jepun. Kecemerlangan dan kejayaan Dion Kuls bersama Buriram United kemungkinan menjadi faktor kelab tersebut tertarik mendapatkan khidmat beliau. Mengikut rekod bersama Buriram, Kuls berjaya membantu kelab itu meraih 3 kejuaraan musim ini antaranya Thai League 1, ASEAN Shopee Cup dan Piala FA Thailand selepas menewaskan Muangthong United. Sekiranya perpindahan itu menjadi kenyataan, Kuls bakal kembali bergandingan dengan jurulatih lamanya iaitu Aga Papas yang kini bersama Cerezo Osaka selepas meninggalkan Buriram United pada musim lalu.